ini pun baru sangat. Ini baru sangat jadi macam ni. And ramai orang lagi dah struggle macam-macam lagi. And untuk saya nak share betapa peliknya benda ni, saya tak adil untuk orang-orang yang lain yang dah berjuang banyak lagi dalam perkahwinan diorang kan. Jadi saya rasa ini hal kecil, bukanlah maksud saya bukan hal kecil, tapi benda ni masih awal dan kita boleh fight lagi sebab untuk anak, untuk family, insyaAllah lah. Rezeki tu akan datang. Allah akan bukakan, insyaAllah. Orang doa baik-baik je naik. Rasa adalah terbaik untuk saya dan anak saya dan telah mendatangkan kemudaratan dan juga fizikal dan mental diri saya dan anak saya. Jadi kat sini saya tetap dengan untuk berpisah. Kemelut rumah tangga pasangan pelakon Ukasa Sendros dan Kamal Adli turut mendapat perhatian rakan selebriti, antaranya aktor Azhar Sulaiman. Azhar yang menggelar dirinya sebagai BH mendoakan agar nasib menjadi lebih baik Kamal seperti aktor Fatah Amin selepas berpisah. Okeylah, dengan ini Behar sumpah Kamal Adli agar mendapat nasib yang baik seperti Fatah selepas bercerai, amin katanya. Rata-rata netizen turut menyokong kenyataan Azhar yang meninggalkan komen di artikel mengenai Kamal yang mahu mempertahankan rumah tangga manakala Ukasa nekat bercerai. Bukan sahaja Azhar, pelakon Eli Suryati turut memberi kata semangat kepada Kamal menerusi Instastory miliknya. Allah Maha Segalanya, hari lelaki sedunia buatmu adikku yang baik, Kamal Adli tulisnya. Sebelum ini, Kamal ketika ditemui media di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Rabu berkata dia tetap mahu mempertahankan rumah tangga dengan Ukasa. Bagaimanapun, Ukasa mahu meneruskan perceraian. Untuk rekod, Ukasa memfailkan perceraian terhadap Kamal di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 1 Oktober lalu. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 November 2021 dalam majlis pernikahan di Janda Baik Pahang dan dikaruniakan seorang anak perempuan, Haura Ukhaira, berusia setahun 9 bulan. Saya nak cakap yang saya sayang, kalau korang nak tulis dekat Usha pun, korang gila spam dekat IG dia tulis macam Kamal sayang kau tau. Jangan ini, tulis sweet-sweet je. Okey, jangan, tolong saya mohon letak apa-apa semua atas kesalahan saya. Saya minta maaf apa-apa kalau ada salah saya pada dia, pada keluarga dia ke apa, saya betul-betul